Yang, mana you tahu ni daripada 11 sampai 13 hari bulan? Bermula hari ni lah sampai hari Jumaat ada cari-cari kerja kosong. You dah nama menganggur kan? Nak beli paper anak pun tak mampu, menganggur-nganggur. Mari kita cek kerja sama-sama ya. I dah bawa file. File yang tunjuk file. I dah bawa file ya. So ada resume you dengan resume I. Jom kita datang dekat sini. Kita tengok peluang pekerjaan. 60 majikan tengah cari 5,000 jawatan kosong tau. Bukan satu ada 5,000. Mana tahu kita dapat luck terus interview tau ya. You pakai elok tak ni? Nasib baik pakai elok. Kalau pakai tak elok dah kena tukar baju. Ya Allah ramainya ya. Peluang ke tak ni kita nak dapat kerja. Tapi tak apalah, ada 5,000 kan jawatan kosong kan. Yang you nak tahu tak ada company-company apa yang tawarkan kerja? Sinilah I tunjuk kat you. Kita sampai-sampai je ni yang kita register kat situ. Lepas tu kita tengoklah ni macam-macam. Macam-macam peluang. Nak bawa forklift pun ada yang. Bukan setakat kerja biasa-biasa, luar biasa. Siapa yang tengah menganggur tu memang wajib datang sini yang macam cari kerja. You rasa mana satu sesuai dengan I? I jadi sekretari bagus sayang Sesuai kan I? Tengoklah pakaian pun dah macam sekretari. Baru nak apply kerja dah stres. Tempat main game pun sediakan kat sini. Macam-macam yang zaman sekarang. Dulu kita nak apply kerja tak ada nak stres-stresnya Apply, dapat-dapat, tak dapat sadaqallahul azim, itu aja. Kalau korang tak mampu datang dekat sini, tak apa, jangan risau. Korang ehem-ehem je dia punya boleh. Sekarang di hujung jari semua senang. Bila kau masuk je dalam dewan ni rasa dia lain rasa dia lain. Sebab semua orang tengah interview. Aku takut dia berdempak, mak nervous. Pertama kali mak nak interview 35 tahun hidup baru nak interview kerja. Lulus ke taknya. Ni depan aku Universiti Teknikal Malaysia. Rasa aku boleh jadi lecturer. Aku rasa boleh ni apply job lecturer. Ni nak apply dekat Hotel Berkin. Ini hotel paling letup dekat Melaka ya korang boleh apply kerja kat sini. Lepas tu ada macam-macam jawatan kosong kau boleh apply. Tak kisah umur tak ada menjadi penghalang. Yang penting korang berusaha nak kerja. Hospital aku pun ada mak love. Korang tahu tak selain kau kalau datang sini dia boleh apply kerja kan, kau dapat pula Touch and Go e-wallet 300 orang pertama setiap hari dapat RM10 seorang tau. Lepas tu dia bagi pula Zeus Coffee 100 orang terawal. Seronok. Jawatan kosong macam-macam. Majikan semua baik-baik. Yang interview ni semua helok-helok. Pakai tu wangi-wangi sikit. Mulut tu nak cakap dengan orang biar wangi. Jangan nak cakap kat orang. Bang adik aku pun tengah cari jawatan kosong. Daripada pukul 10 pagi sampai 5 petang. Daripada bermula hari ini sampai hari Jumaat. Siapa yang tengah cari kerja jobless, datang je dekat mana? Dekat MITC tingkat 2.